Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsiah Misha. Okey, hari ini saya nak masak lagi, iaitu masak telur dadar cara saya semestinya, insya-Allah sedap. Okey, sebelum kita memasak, kita nak tunjukkan dulu bahan-bahan. Pertama, kita ada 3 biji telur, telur ayam ya, grade B. Okey. Kemudian kita ada bahan perasa, kita ada serbuk lada putih, dan juga kita ada pelanta atau margarin. Di situ ada garam, di sini ada garam, sedikit garam ya, atau garam secukup rasa lah. Kemudian kita ada cendawan ya, ini cendawan jenis yang cendawan liar. Saya dah rebus dan saya dah buang air dia ya. Ya, ini rupa cendawan liar ya, kita tunjuk ya. Tu dia. Kan, cendawan liar yang boleh dimakan. Kemudian di sini bahan hiris yang kita perlukan, kita ada cili padi hijau, cili padi merah, cili padi ungu, dan juga cabai besar ataupun cili besar ya, hijau ya. Kemudian kita ada fishball ya, namanya fishball kan. Okey, fishball. Kita ada setengah biji bawang Holland ataupun bawang kuning. Kita ada sebiji setengah adalah limau kasturi ataupun limau apa-apa pun boleh. Kemudian kita ada sedikit daun bawang yang saya sudah hiris. Kemudian sebelum melanjutkan memasak, kita nak hiris-hiris dulu apa yang patut kita hiris. Okey, kita potong dulu cili warna ungu ni, potong 2 je. Ulanglah nak potong ikut, nak potong berapa pun. Ini cili ungu, kemudian cili padi, ini cili padi akar ya kawan-kawan, bukan cili padi kampung. Okey, kita dah hiris. Kita nak hiris pula cili hijau besar. Nak hiris tu macam mana? Terpulang ya. Okay, dah siap hiris. Kita nak hiris pula bawang Holland ataupun bawang kuning. Okay, kawan-kawan, kita macam biasa saya cakap, kita tak tunjuk ya minyak. Namanya nak buat telur dadar mesti kita perlukan minyak ya. Okey, kita dah hiris bawang Holland atau bawang kuning, cili. Pun kita nak hiris pula ni apa? Ya, fishball. Fishball pun suka hati nak potong macam mana. Sebab nak tak, saya buat hanya 3 biji sebab tak ramai yang makan ke rumah ni kan. Okey, tu je bahan-bahan yang kita hiris. Kemudian kita nak pukul pula telur ya. Okey, kita tambahkan sedikit garam ya. Tambahkan juga sedikit serbuk lada putih ya. Cukuplah ya. Kita masukkan juga sedikit bahan perasa ya. Cukup. Kita pukul telur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masukkan sedikit ya pelanta tadi ataupun margarin, nak bagi dia rasa wangi sikit je. Jadi tak hancur tak apa, nanti bila dia panas kita masak dia akan cair sendiri.
Kemudian kita masukkan ke semua bahan ya. Bahan yang kita iris tadi. Masukkan cendawan. Kita masukkan juga daun bawang berguguran ya. Kita masukkan bawang, masukkan fishball dan juga cili iris tadi. Kemudian kita pukul lah, mana yang kita boleh pukul-pukul lah ya. Ini pun macam dah banyak sangat ni, macam telur di sikit pula dah. Mungkin saya nak tambahkan sebiji lagi telur ya, sebab nampak macam telur kurang. Bahan apa ya, topping dia banyak. Okey. Kita pukul lebih kurang saja ya, pukul manja aja. Namanya telur dadar ya. Kalau kawan-kawan suka letak air sikit pun okey. Saya rasa tak letak air kot, sebab saya gantikannya dengan limau ya, limau kasturi ya. Kurangkan. Okey, kita pukul lagi. Okey dah. Setakat ni je. Saya nak ambil telur, nak tambahkan telur sebab nampak kurang telur. Saya tambahkan selagi sebiji telur ya. Dan kali ni saya nak pukul dengan garpu je. Okey, telur dadar semestinya cara saya itu hari saya dah buat dah, sedap ya, rasa kenyal-kenyal gitu. Okey, saya dah siap gaul rata macam ni. Jom langsung kita masak ya, dimasak. Okey, kita panaskan sikit minyak ya, tambahkan sikit lantar tadi. Kita suka ya terus terpulang ya. Okey, kita tuangkan telur yang dah kita dadar tadi ya. Dadar buat yang kita kacau tadi. Kita gunakan api perlahan ya. Okey, kita angkat-angkat macam ni ya, supaya yang bahagian ni dia akan masak ya. Bagi ya, nampak dah saya saja bagi koyak ya, nampak bagi dia telur tu ke bawah. Okey, saya tutup dulu ya. Bagi dia agak mengeras baru saya akan terbalikkan ya. Saya tutup dan saya akan perlahankan api ataupun tutup terus pun boleh. Saya ingat saya tutup lah ya. Kita tunggu dulu 2 ke 3 minit baru kita buka balik dan barulah kita terbalikkan. Okey, kita tengok ya dia dah mengeras ke belum. Harap-harap boleh ya, kita buka api balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap boleh ya, dia harap bolehlah diterbalikkan dengan selamat, insya-Allah. Jangan tak boleh je ni, risau pula mak, nanti mak ambil sudut balik. Okey, terpaksa saya tak rekod ya, masa menterbalikkan tu agak leceh sikit, jadi saya tak rekod. Jadi maaflah ya, tak rekod, tapi kita berjaya menterbalikkannya. Kita tunggu sehingga telur dadar ini masak. Okey, kita perlahankan api ya.
Okey, inilah hasil dia, telur dadar fishball cara saya Hamzah. Tapi memang tak berapa cantik lah ya, tapi rasa memang mantap. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan, sila dicuba ya kalau sudi. Terima kasih banyak yang dah support konten saya selama ini. Terima kasih banyak. Sampai sini saja ya. Ya Ryan, sampai sini saja kan? Okey, sampai di sini saja konten kita. Jumpa lagi di lain konten insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum.